Permulakan ungkapan yang melibatkan set berikut. Set 5 sama. So, kita boleh tambah 3 tambah 5 itu 8 set 5. 7 tambah 5, 12 set 5. 7 tolak 5, 2 set 7. Seterusnya ini dia akan jadi 3 darab 6 tolak 5 darab 6. Okey, 18 tolak 30 negatif 12. Okey. So, seterusnya yang ini kita pun darab macam ni. Okey, dia akan jadi 4 set 5 tambah 5 darab set 5 punya square. So, 5 darab 5 lah. Ini adalah sama dengan 5 lah. 25. 25 tambah 4 set 5. Ini dia akan jadi 3 set 7 tolak 5 darab 7. Ini sebenarnya ialah set 7 punya square lah. So, 3 set 7 tolak 35. Okey, ini sama dengan 7. So, 3 set 7 tolak 35. Yes. Yang G ini kita darab macam ni. So, 4 darab 3, 12. Tambah 20 square root 3. Tambah 15 square root 3. Tambah 25 darab square root 3 punya square. So, dia adalah 12 tambah 25 darab 3. Tambah 35 square root 3. 75, 87. 87 darab 35 square root 3. Okay. So, seterusnya H pun sama. 21 tambah 35 set 7 tolak 15 set 7 tolak 25 set 7 punya square. So, 21 tolak 25 darab 7 tambah 20 set 7. Okey. So, ini dia akan jadi 21 tolak 25 darab 7. Okey. Negatif 154 tambah 20 set 7. Ataupun kadang-kala kita tulis sebagai macam ni. Okey. So, yang last ini dia akan jadi 27 tolak 45. Nanti. Okey. So, yang ini kita tahu bahawa 9 darab 5 darab 2. 3 tolak 5 darab 2. Kita tahu bahawa square 4 itu 2. So, 19 darab dengan negatif 7. Okey, negatif 133. Okey. So, kalau kita guna calculator, 9 tambah 5 set 4. Okey. Lepas tu 3 tolak 5 set 4. Dia adalah negatif 133. Okey. So, kita nak semak jawapan, kita boleh guna calculator. 7 tolak 5 set 7 darab 3 tambah 5 set 7. Okey. Dan dia akan jadi yang ini. Dan pada masa yang sama kita ada negatif 154 tambah 20 set 7. Negatif 154 tambah yang ini ialah ini. Okey. So, 7 tolak 5 set 7. 3 tambah bukan darab. Betul, sama. Okey, walaupun dia tak keluar dalam bentuk set, tapi kita guna calculator dapatkan yang sama.
nilai yang sama. 4 tambah 5 set 3 darab dengan 3 tambah 5 set 3, dia adalah yang ini. 3 tambah. Okey. So, 87. Ini dia terus keluar yang sama. Okey.